Lebih jatuh cinta dengan mak kereta ke mak motor? Mak motor kot. Sebab apa? Lebih karat. Lebih karan. Lebih karan macam mana tu? Contoh? Apa mak kereta? Ha? Sebab sama minat. Sebab sama minat. Oh, Petai tak minat main kereta? Tak minat main kereta. Tapi tadi tu bolehlah bawa santai-santai. Aku duk ingat dia bawa RZ-nya menyekak. Kereta pun dia bagi menyekak. Okay, certified lah kita ambil dia untuk photoshoot Chen Motorsport V3 Special Edition. Kita bukan ambil dia sekadar ambil minah Petai, bukan. Kita ambil dia, salah satu reason adalah dia dalam bidang permotoran ataupun motorsport lah. Motorsport ni apa sahaja melibatkan pacuan beroda, motorsport lah bagi saya. Macam tu. So, dia bukan perempuan yang ketik kuku lah. Bukan. Kalau dia ketik kuku sekali pun tak kisahlah. Itu sifat perempuan. Tapi dia main benda tu. Dia dalam permotoran. Faham tak? So kita ambil dia rasanya layak lah untuk kita photoshoot kan. Bukan semata-mata rupa lah. Ada something dekat dia dalam scene motorsport. So, kenapa lebih memilih mak motor daripada mak kereta? Bukan tak nak mak kereta. Better mak motor kot. Sebab minat saya lebih ke arah tu. Tapi, mana tahu ke depan nanti saya minat dengan kereta lebih lagi dengan kereta. Dia tak kena buah VTEC. Dia tak kena buah Dia tak kena buah tu lagi. Dia tak kena buah K-Series, B-Series, RB, SR, 1J, 2J. Dia tak kena buah tu lagi. Tapi tak kisah. Sebab kita dalam dunia permotoran ni, kereta, motor kita boleh campur sekali. Got no issue. Tak payah nak buat konten hang menjatuhkan kawan tu, hang menjatuhkan kawan ni. Kita dalam dunia motorsport, circle kita jaga circle kita. Bukan menjatuhkan circle kita. Apa pun terbaik. Soon kalau cari mak kereta, halo Faris. Bukan Faris lah, kawan-kawan Faris ramai. So guys, malam ni Chen Motorsport V3 Special Edition kita release dekat akaun ni. Nampak tengah buat live. Masuk dan jangan lupa dapatkan Chen Motorsport V3 Special Edition. Apa pun thank you so much.